Okay guys, sebagai founder business memang normal kalau kita ni kerja kuat lebih daripada staff. Kalau staff tu yang kerja lebih kuat daripada kita, itu tak normal namanya. Tapi kalau ada, pegang dia betul-betul, okay? Jadi, sakitnya hati bila kita ni dah kerja kuat siang dan malam, weekend pun kadang-kadang tak berehat, kadang-kadang tak spend masa dengan family. Tidur pun fikirkan bisnes, tetapi sales tetap tak lepas bawah 100k ataupun apa-apalah sales target anda. Jadi saya faham sangat sebab saya pun pernah juga struggle isu ni. Bila saya audit balik bisnes saya, rupanya ada 3 kesilapan utama yang ramai founder buat. Iaitu yang pertama apa? Masih lagi buat kerja level bawah, bukannya fokus kepada level growth. Awal-awal untuk buat benda tu tak apa, tapi kalau dah lama-lama asyik buat benda yang sama je, level bawah je, benda tu tak okey. Yang kedua, marketing yang tidak ada sistem yang jelas. Konten dah ada, ads ada tapi berterabur. Okey? Dan yang ketiga pula, ada team tapi struktur kerja bersepah, tiada sistem yang jelas. Macam mana nak solve isu ni? Bukan dia je, tapi isu marketing, business, macam mana nak manage team dan macam mana kita nak upgrade kita punya business, nak grow lagi, nak scale lagi ke level 6 dan 7 angka sebulan. Saya nak share lagi banyak topik-topik sebegini. Jika tak nak terlepas, you know what to do. Okay? Tapi in case kalau anda nak shortcut, pergi dekat link biru dekat profile saya.